Pun tak mungkin, walaupun ku mahu. Rindunya asla I rindu. Selalu terhalang masalah lama. Aslah bantu aku. Aslah cakap aus. Aku menyesal partner dengan kau. Bawa kamu lewat mesin waktu. Rindunya asla I rindu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mahu bawa kamu lewat mesin waktu. Alah, feeling pula korang. Lah, biasa je no. Apa kalau rambut kau color kahak, dia color ash green? Esok pergi Dubai. Flight jam 11 malam. Apalah erti cinta yang indah, apalah erti cinta dan sayang. Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah, karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Aslah bantu aku untuk luluhkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganmu di belakang dirimu semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Lah, biasa je ya. Dah lah, untunglah Aslah. Mana ada untung Aslah. Aslah ada chat aku. Aslah cakap aus. Aku menyesal partner dengan kau.
Aku cakap kenapa menyesal partner dengan aku. Dia cakap sebab kau tinggalkan luka yang dalam setelah pemergian kau. Dan untuk rawat luka tu aku kena tunggu kau untuk permanen. Dan bayangkan kalau kau tak permanen, sampai bila-bila luka tu tak akan sembuh. Lah, kita pula lawa macam mana? Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, beb. Tika, thank you Tika. Ui, Kak Fiza, thank you Kak. Murah rezeki. Terima kasih tau korang. Support aku terus. Terima kasih banyak. Esok pergi dengan siapa, beb? Pergi dengan ni. Duduk kat mana? Dekat KL. Minatlah dengan Daus. Okey, sekarang ni aku nak baca komen. Korang komen je apa-apa, aku baca komen. Tidur sekejap lagi lah. Kita selai lah Daus. Yes, rindu Daus. Rindu juga. Tak tidur lagi Daus. Tak, kejap lagi. Pergi mana? Pergi dengan siapa? Tengoklah komen ku Daus. Ya, Daus tidur. Daus seling satu kali. Cincin. Daus kata Rina. Daus Daus tidur mana? Itulah masalahnya, beb. Kalau aku baca kau faham kah? Kalau kau baca banyak betul kesian. Macam mana juga itu. Hai Daus, kau bikin saya terikut nangis tengok video kau. Yang mana, beb? Lepak jom Daus, jom lepak. Nak tak? Jom lepak. Nak tak? Adib Irfan, jom lepak. Tapi aku tak lepak lah dengan budak-budak yang isap shisha. Aku tak beb. Sekarang ni aku dak motor. Dah rindu diorang tak? Rindu lah. Sekarang ni aku dah ada motor. Budak-budak aku banyak dekat Titi Wangsa, dekat Dataran. Semua tu budak-budak aku. Dan ya, kejap lagi mungkin kot malah akan jadi pengerusi kita orang. Dan aku akan jadi ni timbalan pengerusi. Tak gempak siu. Faham tak? Faham tak? Aku kan like, aku dah KL kan. So aku kena ni lah, macam masuk member motor. Gempak siap dengan dorang. Gempak tu dia cakap keluar dengan dorang gempak tu. Ui, ramai kita pergi ni. Tiada lah pak. Dah seumur berapa? 27. Lain siap. Cakap Kedah. Hampa fikir aku lagu tu kau. Kau fikir sikit mau cakap. Kadang-kadang orang ni tak usah nak dengar cakap orang. Yalah, hang fikir sikit hati demo ni macam mana. Mu tu tak pandai fikir apa orang cakap. Mu main cakap je. Kesian tau. Kelantan. Dia Kelantan campur ni Kedah. Kena lembut dah. Hampa tak boleh lagu tu. Kita hidup memang kena percaya. Pula kecil lagu tu tak baik lagu tu. Kita sama manusia kita kena sayang-sayang dengan kawan-kawan, dengan orang lain juga. Kita tak boleh nak agresif. Iqmal dah tidur ke? Entah beb. Mungkin. Bila kau nak live dengan Kubremi esok tanggal 25 sebelum aku pergi sebelum aku pergi Dubai. Dah doakan saya berdapat job, amin. Cakap Pahang dah tahu, cakap Johor dah tahu. Johor macam mana beb? Johor ada apanya di ayat-ayatnya kalau dah bercakap? Aiman baik tak baik? Sangat baik. Des adik. Dah permanent ke? Entah. Johor banyak ya macam tu. Ya
Ya ke orang Johor cakap gitu Tak pernah dengar Ya kau sini kau berai kau berai oh sangka kau berai aku nak kencing gitu. Oh jangan semua kau kan. Oh jangan semualah. Oh macam yang kau berai oh ya ke. Oh tak apalah, aku rasa aku nak pergi sana sebab rasa macam nak keluar dengan kawan. Kawan aku esok nak pergi Genting gitulah batu. Gitu kah? Semuanya di dia. Oh ya kah tak leh. Ya doh. Gempak siap. Aku keluar dengan member RXZ aku. Gempak siap. Gempak doh. Kita orang lepak dekat dataran. Gempak Tidur dah kesihatan tu mahal. Baik. Terima kasih. Terima kasih mengingatkan. Rindu nak tengok Daus Negeri. Aku tak pandai lah cakap Semenanjung negeri-negeri beb. Negeri 9 susah. Andy thank you. Masuk syurga kau. Cakap sahabat je. Boleh bah aku cakap sahabat, tidak masalah, kasihan. Tapi kadang-kadang kalau aku cakap sahabat itu kadang-kadang orang dapat faham. Kadang-kadang sebab aku kalau bercakap sahabat, kalau jadi laju sikit aku bercakap begitu. Kau tahu lah Kang, macam mana juga kita kalau bersahabat ni, kalau macam kita bercakap memang laju begitu tapi orang faham. Tapi kalau di sini kalau macam laju bukan orang faham semua apa kita cakap. Kadang-kadang peran kita tu macam lain dengan orang. Kadang-kadang pemain orang lain cakap kita cakap kan, orang boleh faham tu. Kan, nah tu tak semua faham. Baik aku cakap ni je. Kan itulah kadang-kadang kalau macam Melayu kan kadang-kadang kalau macam apa aku cakap dan saya faham macam mana memang aku cakap begini kan lanjut kadang-kadang ada dunia kadang-kadang ini salah kadang-kadang salah faham macam susah kadang macam sabar dengan orang kan besar orang yang itu blur aku faham kau blur yang tiba-tiba macam yang itu siapa aku cakap ni aku nak faham dengan kau apa yang faham kau begitu faham tak alah tiba mau dengar aku rap kah aku pandai rap beb aku pandai rap. Tengok ya. Beatbox rap salah. Beat rap. Rap satu kali. Kau jangan cabar no. Aku Daus Bajo, bibirku memang besar bawah 12 kilo atas 18 kilo. Ini dari hasil genetik bapakku. Bapakku kakinya saiz 18. Memang besar kaki bapakku. Jangan cakap mamaku, dia punya hidung memang mancung. That's why aku mancung sikit-sikit tapi tidaklah tanpa mancung macam orang Arab. Sebab aku hanyalah orang Bugis yang datang dari Indonesia. Kau cakap aku ni orang kampung, but the fact is I can go to international. Kau cakap bibirku besar, that's why rezekiku besar, dahiku besar. Kau cakap diri kau orang bandar, tapi mana diri kau sekarang tak pernah nampak dekat atas. Daus Bajo on top, don't forget about it. I just wanna see la kau nak kalah kalau nak kami nak kasih on panika. On like a my night, tiki like a my night. Pipi kana, pupu night ka. Paman like a nakasin like a my guy. Let's go. I'm Daus Bajo, come from Akina, Batangan. Don't forget to follow me and subscribe my YouTube. I got the ass or the average Spencer, you know, like a motherfucker, like a chocolate, like a money, like a tune, like a nini, like a nuna, like a mana, I know like a shine, like a slay.